kenapa tiba-tiba ada suara kuat nak tangkap Azam Baki? Jawapannya mudah, sahabat. Sebab beliau terlalu berkesan. Bila SPRM mula menyentuh jerung besar, bila aliran wang haram mula dibongkar, bila harta-harta yang selama ini disorok mula disita, tiba-tiba ada pihak yang gelisah. Ini bukan kebetulan, sahabat. Ini reaksi orang yang takut sebenarnya. Hari ini kes berprofil tinggi tidak lagi disapu dan diletakkan bawah kapet. Aset bernilai ratusan juta hingga berbilion ringgit dibekukan. Penyelewengan dana. Ini yang terbaru. Termasuk isu RM 230 juta dana zakat mula disentuh. Ini bukan soal kecil. Ini kerja yang menyakitkan ramai pihak yang berkepentingan. Zaman PN sunyi, sepi walaupun Azam Baki itu dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional ketika dahulu. Tiada keberanian untuk sentuh jerung besar ketika itu. Rakyatnya hanya dengar cerita tapi tak nampak tindakan. Tetapi Azam Baki yang dilantik zaman Perikatan Nasional, akhirnya Azam Baki ini yang sedang menyiasat aset jana wibawa Muhyiddin Yassin. Kita tengok hari ini di bawah PMX, pendekatannya sangat-sangat berubah. Tindakan, tangkap dulu, kemudian siasat. Ini sedap lah. Tanya kemudian, alasan kemudian, tangkap dulu. Dulu, cari sampai tak jumpa. Azam Baki adalah orang yang melaksanakan keberanian itu. Bila ada gerakan nak jatuhkan Azam Baki, kita kena tanya siapa sebenarnya yang panik. Siapa yang takut rahsia terbongkar. Siapa selama ini hidup selesa dengan sistem yang rosak. Kena tanya tu adik kakak. Hakikat yang pahit untuk kita telan, kalau Azam Baki dijatuhkan, perasuah akan tarik nafas lega. Dan ada pun yang sedang, Alhamdulillah Azam Baki tak disambung. Nasib baik kalau tak, dengan aku kena sekali. Kan? Ada kan? File-file mungkin hilang, sistem akan kembali longgar dan akhirnya rakyat yang rugi, negara kita banyak ketirisan dan kebocoran. Ini bukan soal individu, ini soal survival system. Menyerang Azam Baki hari ini akan memberi talian hayat kepada perasuah-perasuah yang sedang menyeleweng hak negara, syarikat dan sebagainya. Kalau benar perjuangan kita ini atas nama keadilan, kenapa individu yang tangkap perasuah pula yang kita mahu jatuhkan? Ini saya nak tanya kepada Rafizi Ramli. Jangan terpedaya, ini bukan perjuangan bersih sangat pun. Ini adalah pertempungan orang-orang yang berkepentingan. Isu Azam Baki berkaitan dengan, orang panggil apa? Saham. Saham itu individu, sahabat. Dia ada duit, dia labur saham dan benda itu dah lama dah. Jadi hari ini mereka gunakan modal saham Azam Baki, walaupun Azam Baki tak guna saham itu daripada duit rakyat, duit kerajaan, dana-dana awam tertentu. Tapi oleh kerana nak cari juga helah bagaimana nak burukkan Azam Baki, untuk menarik nafas lega kepada golongan-golongan yang berkepentingan, maka gerakan Azam Baki ini dilakukan. Tangkap Azam Baki dilakukan. Jadi sahabat, kali ini Azam Baki tidak disambung kontrak. Jadi kita tengok siapa yang menarik nafas lega. Nampak tak? Kan?